Bagaimana tentang misi Artemis 2 oleh NASA? Percaya ke tak? Sekadar bertanya. Kita tak berapa nak percaya kan? Bukan gitu. Dah orang yang nak percaya tak ada masalah. Gila kan? Tak ada masalah. Bukan wajib percaya, wajib tak percaya. Faham lagi? Cuma di Amerika sekarang sedang rancak. Nampak? Mereka menolak. Benda itu tidak berlaku. Okey? Jadi dalam peh-peh yang sekarang yang sedang hangat di Amerika sendiri, di Florida sendiri, tempat lacak tu sendiri pun banyak page-page keluar mengatakan ini adalah fake saja. Faham lagi? Nampak? Sebab gambar-gambar yang ditunjuk, gambar benda yang sama saja. Dia duduk 4 orang tu, contohlah, dia duduk pada angle yang sama. Gambar ada orang minta, mu duduk belah ni pula, nak ambil gambar belah ni pula. Tak boleh, rupanya macam dalam studio. Kalau duduk belah ni, tepi luar, nampak kameraman. Faham lagi? Jadi kalau naik pun tak ada masalah. Cuma pandangan ulama, okey? Langit ni ada 3. Satu dia panggil langit dunia, atmosfera saja. Yang boleh berlaku dengan izin Allah, dia duduk pada atmosfera ni saja. Adapun luar pada langit yang jauh, itu tak mungkin berlaku. Apatah lagi naik lebih pada langit yang pertama, tak boleh kerana langit itu tertutup. Okey, yang Milky Way dan sebagainya, macam-macam jutaan bilion-bilion matahari, planet masing-masing yang ada orbit tu, kalau kita duduk seperang macam-macam tu, itu semua bawah langit pertama. Bawah langit pertama ni ada 2 langit dia panggil. Satu atmosfera bumi ni saja, yang kita naik stesen angkasa lepas. Ada Rusia pun ada, China pun ada, Amerika pun ada, Perancis pun ada stesen angkasa. Stesen angkasa tu, waktu musim dalam tu, tak ada berapa jarak dengan bumi. 400 kilo je. Sini ke Keting Sepah. Bukan jauh pun. Okey? Nampak? Ada musim atmosfera saja. Okey? Bulan dengan kita tu 400,000 kilometer. 400,000 kilometer. Okey? Jadi kalau boleh pergi pun, bulan itu pun ulama anggap atmosfera bumi saja. Tak boleh keluar pada lingkungan 9 planet yang sedang mengelilingi matahari. Itu dipanggil langit jauh. Langit jauh tu tak jadi. Yang boleh berlaku, mungkin boleh berlaku dalam atmosfera saja. Faham lagi? Antara ulama yang mengatakan tak berlaku, Syekh Ismail Usman Zain, disebut dalam kitab Qurratul Ain. Dia ni salah seorang tu guru Syekh Nuruddin Al-Banjali. Okey, cari kitab namanya Qurratul Ain, fatwa-fatwa Syekh Ismail Usman Zain. Tidak boleh sampai kakinya meletakkan kaki pada bulan yang dekat sekali dengan bumi, 400,000 kilometer. Dah saja kita nak percaya, tak ada masalah. Faham lagi? Doktor mana kita nak minyak tu. Faham? Nyanyi bagai lori nak atur barang, lori nak atur spring, lori nak atur besi, lori nak atur paku, semua barang akan naik pakai harga. Nah, sekali ganda lagi.